Inilah dia tugas paling leceh. Aku bila disuruh iris bawang merah, dah terbayang dah. Sekolam ayak mata gugur, berlimpah ruah, meleleh-leleh. Confirm. Mana nak ngelak dari tak bagi ayak mata luruh. Kita buat cara ni. Mata jarak jauh sikit. Pakai mata pun tak jadi apa. Dia meleleh juga ayak mata. Kita buat cara macam ni. Baik. Ni pisau kat sini. Leceh juga macam ni. Silap hari Minggu, bawang merah ketawa ke aku. Aku iris jari sendiri pada muka. Buatlah macam mana pun.